Jom Jamal Cikit. Kalau korang tengah cari tempat makan malam yang lengkap dan bagi harga yang berbaloi, korang wajib singgah restoran Adam Hakim. Kedai ni buka dari jam 5 petang sampai 12 malam, tutup hari Isnin. Dekat sini macam-macam ada, dari masakan panas, western food, roti canai, dan yang terbaru mereka dah ada set untuk 2 dan 3 orang. Kalau korang peminat roti canai, korang wajib cuba roti canai cheese dia. Buah crispy, dalam lembut, cheese dia cukup rasa lemak masin. Memang puas hati bila makan. Kalau korang penggemar western pula, dekat sini pun ada chicken grill. Chicken grill dekat sini juicy, lembut dan sos dia memang pekat. Adik Jamal suka sangat sos black pepper dia sebab ada pedas-pedas manis macam tu. And yang paling best, fries dia tak sogi tau. Fish and chip pun padu. Lagi best, tartar sos ni homemade. Ada rasa masam-masam lemak yang buat setiap gigitan tu sangat ngam. Inilah yang Adik Jamal kata, set untuk 2 orang makan cuma RM33 je. Berbaloi kan? Dalam set ni korang akan dapat 2 nasi, pilihan sup ekor atau sup tulang, ayam paprik, kailan goreng dan telur dadah. Confirm kalau korang ambil set ni memang kenyang 2 orang makan. Harga sekali je. Kalau makan dengan boyfriend tu boleh lah, tong-tong. And sup tulang ni bukan sup tulang yang kosong tau. Dia memang ada rasa dan sup dia sangat-sangat pekat. Plus daging dekat sup tulang ni pun lembut. Untuk hari ni Adik Jamal try sirap bandung, tembikai, jus oren dan juga asam boy. Korang boleh tengok sendiri betapa pekatnya sirap bandung dia. And air-air dekat sini semua tak berapa manis tau. Just nice je. Tapi yang Adik Jamal paling suka air asam boy sebab memang refreshing. So korang kalau nak makan sedap, portion berbaloi dan banyak pilihan, jomlah datang ke restoran Adam Hakim sebab Adik dah kat Jamal.